Korang tahu tak benda ni benda apa? Kemih. Dia ini adalah alat untuk mencukur bulu kaki. So kotak dia macam ni. Shave wool implement. Hair removal system. Okey, ni untuk mencukur bulu kaki korang. So charger dia ada kat bawah ni. So ni mata kat atas ni untuk cukur bulu kaki lah. So ni ada speed daripada 1, 2. Nah, kalau aku tolak speed kat atas ni, dia ada lampu, dia akan, mesin kat atas ni akan bergerak. Kalau aku buat lagi laju, dia akan lagi laju. So aku matikan lah. Okey. Kat atas ni dia ada macam besi lah, kepit. Bila dia pusing dia akan kepit besi tu, dia akan kepit bulu kaki korang dan mencabut bulu kaki korang. So kepada korang yang suka jenis-jenis macam ni, ataupun jenis apa dia, ataupun jenis yang tahan sakit, rasanya korang mungkin boleh dapatkan alat ni, iaitu kemih, pencukur bulu yang macam ni. Dan sesuai lah untuk perempuan kan, untuk pencukur bulu kaki dengan mudah dan pantas. Okay, kalau korang minat, sila klik link yang diberikan. Bye.